Jadi sekarang logo kita dah siap. Sekarang kita nak save dan kita nak gunakan di dalam produk kita. Mungkin dekat signage kedai, dekat plastik pembungkus nasi lemak. Jadi kita pergi ke share dan tekan download. Klik sekali. Oleh kerana kita pakai free version, kita tak banyak option dekat sini. Jadi kita terus tekan download je. Dan anda boleh tengok dekat situ, dia sedang download. Okey, bila anda buka, anda nampak logo kita ni, dia tak transparent. Dia ada putih kat belakang ni. Sekarang kita nak buat logo ni transparent. Sama macam tadi, kita cuma perlu pergi ke remove.bg ni, website ni, anda type kat situ. Dan di depan ni anda tekan upload image dan masukkan dia. Jadi dia akan buang background tu secara automatik. Okey, jadi remove.bg ni, website ni dah berjaya hilangkan background kita. Jadi kita tekan download. Ada klik yang atas ni, preview ni yang free ni. Okey, kalau dia macam ni maknanya kita punya background tu dia dah hilang dan gambar kita ni dia dah jadi transparent. Jadi kita boleh gunakan. Mungkin kita nak gunakan dekat plastik pembungkus ke, ataupun kertas pembungkus nasi lemak ke, kita nak print. Okey, jadi itulah cara untuk kita save dan buang background logo tadi.